Huyai. Banyak elak kereta kat sini. Apa dia buat ada orang belanja isi minyak peri ke. Yo batu beratur ni. Sekejap ada nak duduk dekat emergency lane yang orang Malaysia ingat kan, lorong motor ni. Ni lorong motor di Kobai. Entah mana mazhab diikut yang Kobai ini lorong motor. Ini lorong emergency. Memanglah kau selalu nampak banyak motor lalu kat sini emergency lane ni. Tapi tak ada lah makna lorong ni dah bertukar menjadi lorong motor. Tak ada dah. Ianya tetap kekal status sebagai lorong kecemasan. Lawa lah pula Forza ni. Dan sekarang ni tak boleh tahan lah racun skuter ni. Makin lama makin menjadi lah. Kono juga ambil ubek ni. Kono beli sebiji skuter Maxi ke ADV ke kan. Baru dia hilang rasa teracun-teracun tu. Sebab banyak yang menarik-menarik Yang brand Jepun ni cantik, memang cantik. Memang salah mahal pun. Tapi tengok yang China punya brand boleh tahan Jajan mau gula-gula pun meriah juga. Dengan TCS ABS tu memang tak usah cakap lah. Daripada yang kocik-kocik anak sampai yang besar-besar semua ada ABS kalau motor-motor China tu. Okay guys, so ini antara barang-barang yang aku selalu guna dalam aku punya video. So kalau kata korang berminat untuk beli, korang klik aja dekat beg kuning tu. Okay?